لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, hari tu dah settle dekat Madinah. So sekarang kita on the way ke Mekah untuk buat umrah yang pertama. Okay, so untuk trip ini ada 3 umrah. So saya buat 2 je. So ni umrah yang pertama lah, on the way ke Mekah. So daripada Madinah ke Mekah dalam masa 6 jam. 6 jam barulah sampai ke Mekah. Dan kita orang expected sampai waktu malam lah. So ni kita orang dekat Bir Ali untuk niat ihram. So dah sampai ni, kita orang sampai ke hotel ni lah, hotel yang kita duduk. So 800 meter jugalah daripada Kaabah. So berjalan 800 meter ke Masjidil Haram. And then kita akan buat umrah yang pertama pada waktu malam. So agak peak hour lah, sedia ramai orang lah. Maksudnya kita orang memang tak sangka. Sebab tujuan kita orang buat malam sebab kita orang nak elakkan daripada peak lah. Sebab orang mungkin waktu sekarang tengah makan malam kan. So kita orang buat umrah. Tapi actually waktu ni pun mesti ramai orang tak. So masa ni perasaan aku agak nervous. Sebab ya ni first time aku nak tengok Kaabah kan. First time menjejakkan kaki ke Masjidil Haram yang selama ni selalu tengok dekat dalam buku teks je. So sekarang dapat sampai ke Masjidil Haram yang sama ni kita dengar Kaabah, dia kiblat yang kita selalu menghala ketika solat kan. So now kita dah mula melangkah ke Masjidil Haram. So ni suasana Masjidil Haram pada waktu malam lah. Faham tak? Susah nak gambarkan bila finally after 26 tahun hidup kan, tempat yang korang macam mana cakap selalu dengar orang cerita, orang cakap, akhirnya finally kau berjaya juga jejakkan ke tempat ni. Alhamdulillah lah, dengan izin Allah. So macam yang korang tahu, niat rukun umrah ada berapa? First berniat ihram, lepas tu tawaf, lepas tawaf sa'i, lepas sa'i bercukur. So sekarang ni dah rukun kedua lah, which is kita nak masuk ke dalam untuk tawaf. Sejujurnya umrah ni antara ibadat yang macam aku was-was atau takut jugalah. Sebab yelah, kalau kau salah buat, kau susah nak keluar daripada ihram. Sebab bila kau salah buat and kau tak keluar daripada ihram, setiap larangan-larangan ihram tu, bila contoh pakai minyak wangi apa semua, gugur rambut, bila kau tak keluar dengan ihram dengan betul, dosa tu kita akan tanggung. So ni lah suasana Kaabah waktu malam yang kita orang tawaf tu, cantik kan waktu malam. So ni kita orang on the way sa'i, aku teman ayah aku sa'i. So barai jugalah. Ni kat lantai paling bawah. So lantai paling bawah ni, lantai ni macam lain macam sikit. So memang sakit kaki gila. So aku pun tak banyak rekod sebab memang barai. Assalamualaikum. Okay, so ni hari officially pertama lah, hari kat Mekah kan. So baru lepas settle umrah wajib, tak banyak baru footage untuk umrah wajib sebab tak ada masa nak record fokus kan. Dan penat gila barai. So sekarang ni sarapan, cari nasi Arab. Okay, so and then sambil cari nasi Arab tu, nak survey lobi. Tengok mana lobi ada dekat sini. Tak salah kalau sampai Saudi tak try nasi Arab kan. So nasi Arab kat sini memang nampak macam sedap. Tadi try sarapan makan roti Arab dengan kari ayam tu, memang sur lah. Kari ayam dia memang tak pernah rasa kat Malaysia lah. Memang lain macam kari dia, memang sedap. So kali ni aku nak try biryani pula sebab aku terliur tengok biryani dia kan. Sebab makanan kat hotel agak tak sedap. So aku nak cari makanan luar lah, nasi biryani kan. Cantik kan pagi menara jam ni. Suasana Mekah di waktu siang, waktu duha. Waktu duha macam waktu tengah hari, tak ingat lah. Tapi waktu pagi lah, pukul 10 macam tu keluar. So ni merpati. Ni nak merpati kat sini tapi tak ada bagi makan, nanti kena bayar 1000 rial. Itulah nasi Arab yang itulah housemate belanja. Dapat free nasi biryani kan. Sedap. Ni restoran yang makan lah. Tadi dah selesai makan, sekarang ni nak cari gunting. Sebab takkanlah setiap kali umrah nak kena gunting kan. Kami pergi barber kan, so better cari gunting lah. Lah aku tak botak guys. So kalau tak botak ni, kena pergi barber lah.
Tu betul cikgu ni. Tiga ya. Welcome. Aku tak tahu kenapa area sini dia dekat dengan Menara Jam tau. Tapi dia nampak macam back, apa kata, old school sikit. Macam vibe-vibe 90-an. Macam dia tak di-affect oleh kemajuan lah tempat ni. Jadi aku perasan kat sini banyak foreigner. I mean bukanlah foreigner yang, memanglah semua foreigner datang umrah sini kan. Tapi masa aku yang menjaga kat sini, yang macam duduk kat sini tepi-tepi jalan tu macam orang foreigner tau. Sekarang ni kita kat Tanah Haram. So kita, macam aku kena jaga percakapan aku lah. And then perbuatan aku, niat aku, hati aku. Sebab Ibnu Abbas pernah cakap kalau dia sampai ke Mekah, dia tak nak berlama-lama kat sini. Sebab dia takut dia tak dapat jaga hati dia. Bila tak dapat jaga hati dia, contoh dia kutuk orang ke, komplain ke, so Tuhan akan balas cash. So dia takut kena macam tu. So welcome back guys. Okay, so tadi lepas cari kuting dah dulu, Amra rehat lah kat bilik daripada sekolah Zuhur sampai sekarang dah Isyak. Baru aku start nak buat vlog sebab kat sini agak panas. So macam tak ada mood. And then penat umrah semalam, masih tak reda lagi. So lepas rehat lama ada bilik. And then hari ni masih free easy lagi. Pukul 9 ada ziarah. Tapi macam cakap lah, sebab lepas ni memang pack jadual. Kalau tak utilize this time betul-betul, memang rugi lah. Sebab sebenarnya banyak je tempat berlari kat sini semua. Tenaga tak ada kan. So sekarang ni kena utilize betul-betul lah. Kalau tak rugi lah. Sebab dah sampai sini tak pergi tempat-tempat yang menarik kan. Duit dah banyak labur dah, modal dah banyak labur, views tak ramai lagi. Orang apa, orang tak view, sponsor tak dapat. So bila dah pada peluang ni, kita cubalah. Okay, so pukul 9 ziarah. So kena balik dah 8.30. Sebab dalam perjalanan 30 minit kan. So kita ada berapa jam je untuk explore Clock Tower. So kita akan explore Clock Tower ni lah. Teneng. Tu dia. So kita akan explore Clock Tower, one of the biggest clock tower in the world. Dan ada skyscraper lain yang tertinggi di dunia juga. So korang tak sabar tengok kan. Let's jump. One interesting fact, dekat belah sana ada satu laluan untuk ke Masjidil Haram sana. Yang sana tu dia satu laluan shortcut tau untuk ke sana. So sebenarnya dekat sini dah dekat lah nak ke Masjidil Haram, tapi dia tutup sebab nak elak pack. So kalau nak lalu sini kena datang 1 jam awal sebelum dia tutup. So ya. So waktu aku sampai ni azan Isyak lah. So aku akan solat. By the time aku record ni, aku dah selesai solat Isyak. So jangan tuduh aku tak solat jemaah lah apa semua pula. Aku baru lepas solat Isyak dekat pekarnya lantai-lantai putih ni lah. Masih dapat lagi pahala satu. Macam dekat Menara Jam tu, tengok macam ada solat juga lah kat atas tu. Tapi tak tahu lah kalau solat dekat Menara Jam, adakah ia dikira sebagai 1,000 kali ganda 100,000 pahala tu. Sebab tak tahu dia kira masih dalam kawasan Masjidil Haram ke tak. Sebab kalau kau solat kat Masjidil Haram dapat pahala 100,000 tu. Cuba jawab. So macam aku tadi lambat sikit. So aku kena lalu jalan jauh lah nak masuk Masjidil Haram ni. So aku hanya sempat solat jemaah dekat lantai je, dekat pekarangan masjid dia, tak sempat dalam lah. Yang lagi pun aku nak pergi Menara Jam, nak fokus ke Menara Jam sebab masa sangat singkat. For context, kenapa aku tak buat benda ni petang tadi, tengah hari tadi, yelah first panas.
Second, aku sebenarnya tadi demam tau. Ni pun masih ada demam lagi sebenarnya. Saya fikirkan macam rugi gila kalau tak pergi clock tower ni kan. Sebab dah halang kat sini tak pergi, rasa macam sayang kan. So paksa diri lah walaupun rasa berat. Tahu awak sampai ke tak? Kalau tekak ni pun sakit lagi. Pun beratus sebab berat. Guys, aku dah sampai ke depan Menara Jam di Mekah. So, okay, dah ready guys nak masuk. Tengok apa ada kat dalam. Let's go. So fun fact juga aku buat tahu yang Menara Jam ni, mall dia ni dia takkan tutup tau 24/7. So Mekah ni antara ustaz bagi tahu yang kedai-kedai dia orang 24/7 buka, which is ada shift lah. Memang 24 jam beroperasi. So korang boleh beli apa-apa je dalam masa 24 jam lah. So korang tak perlu risau lah macam ada kedai tutup ke apa. Tapi macam F&B macam Al-Baik ke apa semua, dia ada waktu tutup dia lah. Tapi most of the store memang takkan tutup lah. So macam mall ni, actually aku takut yang pukul 10 dah tutup lah macam kat Malaysia. Tapi rupanya sampai 2-3 pagi dia masih ada lagi. So tapi aku masih barai lah kalau aku nak pergi sini, nak explore pukul 3 pagi kan. So tak apa lah. Expectation aku mall dia macam power lah. Tapi bila masuk aku rasa macam buat Suria KCC je. Okay lah, upset lah TRX. So macam biasa je, setakat mall biasa lah. Dia macam tak adalah macam gah sangat futuristik ke. Aku expect dia macam futuristik kan. Tapi itulah standard lah expectation versus reality. So ni first time aku dalam semua hidup aku pergi mall yang semua menutup aurat. I mean dalam satu mall tu semua orang Islam. Ni je sekali dalam semua hidup aku pengalaman lah aku rasa benda ni. So aku dah selesai, aku tengah nak cari peta. So aku nampak peta dekat sebelah lift tu. Sebab mall ni dia dekat tengah-tengah tau. Dekat belah kiri dan belah kanan adalah hotel. So kalau kau ada banyak duit, kau boleh tidur dekat hotel yang dekat Menara Jam ni. So dekat sikit dengan Masjidil Haram kan. Tapi mahal lah babe. Dah naik satu tingkat je Mat, bubuk je ni. Gila. Tu dia nama restoran. Okay, so ada satu lift. Tekan P11. Tak tahu sempat ke tak guys. Tak tahu sempat ke tak. Tapi tu korang aku try buat. Aku akan cuba lari 845 sampai ke hotel kali. Dan aku semua spontan kan. Tapi kalau dapat jadi memang lucky lah. Sebab semua benda last minute. So benda ni yang kau nak kan, last minute, spontan. Ni bukan Ramadan, Haji, apa dia? Atas lah, cuba atas. Assalamualaikum. Where? This BCFC. BCFC closes. Close? Close, yeah. في this Rafids. This coffee shop بيحط. Syukur. Tutup aku tak faham apa cakap. Close, yang apa close? Kata Rafi aku tak tahulah.
ke situ lah. Sini ke? Assalamualaikum. السلام ورحمة الله. Untuk review Masjidil Haram. Hope. Balakar. Ida mana? Koi udah? P13. P13. How to go? P13 banda. Oh, please. Oh, yeah. Okay, syukur. So untuk konteks, kalau korang tak faham apa aku tengah buat ni, apa aku merayau ni, adalah aku tengah mencari spot viral kat TikTok. Kat TikTok ada tunjuk lah video untuk korang tengok pemandangan Masjidil Haram daripada atas for free. Sebab kalau kau pergi dekat observation deck tu kena bayar RM150. So aku sekarang tengah cuba cari tempat yang korang boleh tengok benda tu for free tanpa keluar any money pun. So ni lah apa yang aku tengah buat. Tender mat. Naik tangga. So kalau tadi P11, naik tangga 2 tingkat, jadi P13 lah. How to go there? Ustaz. Oh. Jumpa guys. Tapi tak macam dalam TikTok lah. Okay, so aku ikut yang tempat TikTok tu lah, sebab nak pergi dekat Menara Jam tu punya observation deck mahal mat, RM100, 100 lebih lah. So aku choose nak tengok free. So aku ikut TikTok lah. TikTok bagi location ni, tapi masalahnya location tu dah tutup. So aku boleh sampai sini je. So ni lah view dia daripada atas. So ni view Masjidil Haram daripada tingkat 13 lah. Kalau korang tengok observation deck tu dia macam dekat peak of the tower lah. So lagi tinggi lah. So dia macam ni lah view free kan, macam tu. Assalamualaikum brother, where you from? India. India. Gujarat. Gujarat? India, Gujarat. Gujarat. Malaysia. Assalamualaikum. So ni lah foreigner daripada India yang cari sekali tempat ni dengan aku. Kita orang cuba jugalah nak masuk tempat viral tu. Dia ni tak tahu cakap English. Dia cakap India je manjang aku. Aku pula cakap English dengan dia tak faham. Dia pun tak faham aku cakap English. Aku pun tak faham dia cakap India. So memang ayam itik lah cakap berdua ni. Tapi walaupun cakap ayam itik, still kita orang sama-sama cari lah tempat tu. This one not free, fulus. Not free, fulus lah. Assalamualaikum. Apa? Close. Ini 13. Haltas. So tak apa guys. So tadi dia best aku dapat bagi korang. So too bad lah for this content. So kita jumpa aktiviti seterusnya. Meninggalkan Ismail dan Sarah tak ada apa kosong. Kemudian dari kita adanya air, adanya kehidupan dan orang-orang yang akan mereka datang sini. Jadi Rasulullah dia keturunan Ismail
di hadapan kita ini kita besar tower. Bangunan ini namanya Hilton. Itu berubah sekarang besar tower. InsyaAllah mungkin dalam waktu tahun yang akan datang bangunan ini akan dihancurkan. Bangunannya akan jadi jatuh Masjidil Haram. Bangunan ini akan dihancurkan. Bangunan ini biasanya ada surau namanya surau Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, kenapa dia sebut Abu Bakar Siddiq? Kerana inilah rumahnya Abu Bakar. Ini rumah Abu Bakar. Kemudian nampak kan hotel sana kan? Hotel Dar Tauhid. Dar Tauhid ini riwayat sampai yang mana Rasulullah disuruh dia berhijrah, di mana Rasulullah berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian di hadapan kita yang belah sana ni dekat Pahat, dia apa? Bakar Jaya Pocket 3. yang masalah bangunan kesian dan itu adalah Jabal Abi Qubais. Mana di mana nama Jabal Abi Qubais ni? Mana? Ada bila kumpul sikit ni. Okey, Jabal Abi Qubais ni Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Kaabah, kemudian diperintahkan untuk tawaf. Sayyidina Ibrahim dia tanya kepada Allah, ya Allah, mana tanda untuk bermulanya? Maka Allah turunkan batu Hajar Aswad dan dia letak di Jabal Abi Qubais ni. Kemudian itu kata ulama, kenapa ada sepadan Mekah, ada tanah haram, ada tanah halal. Kemudian Hajar Aswad ni ketika turun dia bercahaya. Cahaya dia pecah-pecah mana-mana. Ada yang ke Tan'im, ada yang ke Ja'rana, ada yang ke Hudaybiyah. Dari cahaya ini itulah batas tanah halal dengan tanah haram. Maknanya Allah yang bangun. Dulu Hajar Aswad tu dia putih. Kata Rasulullah, putih kemudian menjadi hitam disebabkan dosanya anak Adam. Maknanya dosa orang yang mencium dia. Dia berubah warna hitam. Kemudian di Jabal Abi Qubais ni juga Allah perintahkan Nabi Ibrahim suruh memanggil orang untuk haji. Kan dengar wa'adzinun nas fil hajj. Perintahkan orang untuk pergi haji. Teriak orang ni. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah nak teriak macam mana? Tak ada penduduk di sini. Kata Allah, aku yang akan sampaikan sampai ke pelosok-pelosok dunia, bahkan ke alam arwah. Maka kalau kita dengar ada orang satu kali pergi haji, ini ahli tafsir mengatakan dia telah menyahut panggilan Nabi Ibrahim satu kali. Ada yang pergi haji 2 kali, mana 2 kali di alam arwah tu. Ada yang berkali-kali lah dipanggil, mana dia menyahut panggilan Nabi Ibrahim. Dan di Jabal Abi Qubais ni juga mukjizat Rasulullah membelah bulan. Maksudnya kan jika Allah menunjukkan kepada kafir Mekah ni tak belah ni bulan di Jabal Abi Qubais. Dan sekarang Jabal Abi Qubais menjadi istana raja. Ini istana raja. Kita tengok kecil kan? Tak, ini dari ujung ke ujung lebih 1 kilo. Jangan tengok ini, dari ujung ke ujung lebih 1 kilo. Ini yang ujung-ujung je. Imam Masjidil Haram tu di sini. Kalau raja datang ke sini. Imam Masjidil Haram kalau datang pun dia masuk situ. Bahkan Agung kalau datang dia tak tidur hotel. Perdana Menteri dia tidur hotel. Agung akan ditempatkan di sana. Agung sahaja. Kan zaman saya dulu saya kenal Agung Sultan Kedah dan Sultan Abdul Halim. Saya nampak dia duduk sini. Itu yang saya tahu. Sebenarnya Agung boleh dapat keistimewaan untuk masuk sini. Ya, yang ada tempat air yang putih atas dia tu. Tempat apa?
Atau tangki air tu. Tangki air. Dia jangan rapat dulu, jangan. Tangki air. Kawasan ini nama dia kawasan Bani Hashim atau Bani Muttalib. Semua kawasan ini rumah keluarga Nabi semua di sini. Ya. Di kawasan ini pernah dengar nama Al-Arqam tak? Arqam, nama sahabat Nabi. Ketika Nabi diperintahkan untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi, yakni bukan terang-terangan, Nabi berdakwah di rumah Al-Arqam. Mana rumah Al-Arqam? Turun sikit daripada Bukit Sofa. Bukit Sofa itu rumah Arqam. Dah tahu kan Bukit Sofa ada di sekitar sini lah. Antara Jabal Abi Qubais ni dengan pintu ni. Itu rumah Al-Arqam. Di situlah Rasulullah berdakwah. Kemudian di Jabal Sofa tu Rasulullah ni pernah ketika untuk berdakwah secara terang-terangan. Kerana Rasulullah ni digelar dengan Al-Amin, orang yang jujur. Daripada muda jujur Rasulullah. Sampai orang-orang ni simpan harta dia dengan Rasulullah. Dia simpan harta dia dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk sebar dakwah dia, Rasulullah kumpul, wahai Quraisy, wahai Arab, kata Rasulullah, kalau aku bagi tahu di belakang bukit ni ada musuh nak serang, kau percaya tak? Kemudian penduduk Mekah mengatakan, kalau engkau yang mengucapkan yang Muhammad, kami percaya. Kerana kami tahu yang engkau ni tak pernah tipu. Kemudian kata Rasulullah, baik. Kalau gitu, kata Rasulullah, kau percaya je bahawa aku ini adalah utusan Allah. Ini Allah SWT memerintahkan untuk menyembahnya. Tiada Tuhan melainkan dia. Kemudian penduduk Arab kata apa? Muhammad telah gila. Aku Nabi. Tadi cakap kalau ada penduduk Islam tak percaya. Ini dah tak percaya. Kemudian panjang ni Indonesia akan nikah Rasulullah dengan Siti Khadijah. Tapi asal kita tahu, depan ni malam ni kita keluar kan. Keluar dia saja Marwah, itu Marwah. Depan tu, depan ada lantai mozaik. Tengok tak? Itulah tapak rumah Rasulullah dengan Siti Khadijah. Anak-anak Rasulullah. Ada berapa anak Rasulullah? Ada yang tahu tak? Berapa anak Rasulullah? Ada yang tahu tak? Mana ada kita tahu? Ha? Dua, itu tahu. Nampak tak? 7. Okey, 7. 6 lahir di sini. 6 lahir di sini. Dia tuan Ibrahim. Sebab Ibrahim bukan Khadijah. Ibrahim je yang bukan. Makanya Ibrahim satu-satunya anak lelaki Rasulullah yang dimakamkan di Madinah. Di Baqi. Semuanya di sini. Yang dua tu sini Abdullah dengan Qasim. Di sinilah Rasulullah menyatakan wahyu. Wahyu tu di Gua Hira. Ketika Rasulullah bertemu dengan Jibril, Rasulullah ni ketakutan, sejuk. Datang minta kepada Siti Khadijah, Zamiluni selimutkan aku takut. Kemudian ditenangkan oleh Siti Khadijah, dibilang, wahai suamiku, engkau ni orang yang jujur. Dan kau sayang sesama manusia. Dan kau tak pernah tipu orang. Dan kau tak pernah jahat dengan orang. Dan tak mungkin ada orang nak buat jahat dengan kau. Bayangkan Siti Khadijah ni, dia semangatkan suami dia. Dalam keadaan takut, dia yang kuatkan. Bayangkanlah kalau isteri zaman sekarang, laki main atas bukit malam-malam, tak balik-balik, kan tiba-tiba takut. Itulah main lagi atas. Bukan jumpa, kan? Bukan dia tenangkan. Tapi Rasulullah kenapa Siti Khadijah ni tenangkan? Tak apa, tenang Siti Khadijah. Akhirnya dibawa ke rumah. Ada mengatakan pakciknya, ada mengatakan sepupu dia, Waraqah bin Nawfal ni, dia adalah ulama Yahudi. Dia boleh baca kitab. Dia
mendatangi Muhammad itu sama yang mendatangi Musa. Jibril bagi semangat. Kata Waraqah ni, kalau aku hidup dan dia mendapatkan wahyu menjadi Nabi, kan Waraqah tahu ini Nabi akhir zaman ni, maka aku akan beriman kepada Muhammad. Jadi umar itulah satu-satunya sejarah bagaimana kebiasaan Rasulullah terhadap Khadijah. Maka Rasulullah SAW tidak pernah lengkap kerana jadi seorang wanita yang mulia, harta yang banyak. Kemudian dengan menikah kepada Rasulullah, harta dia habis dengan sedikit. Dan dia seorang bangsawan, habis. Kemudian kata ulama, kenapa Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah? Sedangkan pada masa itu, semua penduduk Quraisy ni berharap boleh menikahi Siti Khadijah. Bukan kerana kekayaannya, kemuliaannya, tapi kenapa dapat kepada Rasulullah. Jadi Siti Khadijah ni, dia faham tentang kitab. Akan disebutkan dia baca kitab, kerana Waraqah bin Nawfal tu dia baca kitab Zabur. Dia faham, disebutkan sifat Nabi. Kemudian disebutkan Waraqah, dia bilang senang bercakap sini di Kota Tengah sekarang. Jangan terbalik. Kata ulama, kenapa Khadijah ni dapat? Maka kalau kita ingin berniat, niatlah betul-betul. Sebenarnya apa yang kita dapatkan, ulama, apa yang kita dapatkan sekarang ni, sebenarnya daripada keinginan kita yang sebelumnya. Keinginan kita yang sebelumnya itu yang kita dapatkan sekarang. Jadi Siti Khadijah pun macam itu juga. Ketika diceritakan bakal ada Nabi akhir zaman, Siti Khadijah mudah-mudahan nanti menjadi doa dia itu je. Mudah-mudahan apa yang kemudian datang ahli, kalau zaman kita sebut ahli museum lah, kan, ataupun buku ni daripada kaum Yahudi. Dia kata kumpul ni, kumpul. Cakap telah dekat masanya Nabi akhir zaman akan datang. Doalah, cakap gitu. Dan di antara kalian ni ada yang jadi isteri dia. Yang lain cakap, gila lah dia ni. Cakap tak betul. Siti Khadijah tak berdoa. Mudah-mudahan dia yang menjadi pilihan, yang dipilih menjadi isteri Nabi akhir zaman. Siti Khadijah ni, dia janda 2 kali. Yang ketiga baru dengan Rasulullah. Jadi ketika itu, kenapa boleh ada rasa cinta Siti Khadijah dengan Rasulullah? Rasulullah ni dia hidup dengan pakcik dia. Ya, pakcik dia Abi Talib, Abdul Muttalib, kawasan rumah dia pun sini juga. Kemudian kata Abdul Muttalib, kerana Abdul Muttalib ni anak dia banyak, cobalah cari tambahan. Rasulullah ni buat kerja. Dan masa itu Siti Khadijah cari orang yang membawa dagangan dia ke Syam. Adalah saya dengan ditemankan oleh hambanya yang bernama Maisarah. Maisarah ni bukan nama perempuan. Maisarah ni sebenarnya itu nama lelaki, sekarang dah jadi nama perempuan. Talha itu nama lelaki, sahabat Nabi. Tapi sekarang Talha tu dah nama perempuan dah. Jadi jangan fikir Maisarah ni Rasulullah. Dialah yang membawa dagangan Rasulullah sampai ke negeri Syam. Di negeri Syam, Maisarah ni dia nampak tanda-tanda kenabian. Dia tak tahu. Dia berjalan, awan selalu melindungi Rasulullah. Kemudian sampai di Syam, daripada umatnya Nabi Isa. Dia tengok Rasulullah ni duduk di bawah pokok. Yang mana pokok ni tak pernah ada orang lain duduk kecuali yang terakhir adalah Nabi Isa. Tanda dia. Kemudian dia tanya Maisarah, siapa orang itu? Dia dipastikan Rasulullah. Siapa orang ni? Tidak pernah lihat orang lain yang duduk di pokok itu kecuali dia Nabi.
Dan yang terakhir duduk jemput Nabi Isa. Ada cerita bahawa ini adalah orang daripada Quraisy yang mana ayat yang tinggal apa semua, kereta tetap dekat ini Nabi Ahmad Muhammad. Kemudian perniagaan dia ni keuntungan dia banyak. Dan ketika balik dia laporkan kepada Siti Khadijah. Kemudian ada rasa Siti Khadijah ni ingin supaya Rasulullah memilang dia. Iklan ya. Iklan. Tapi Siti Khadijah malulah dia nak ungkapkan. Dia nak lelaki tu. Kemudian Abdul Muttalib ada niat. Jadi ada daripada keluarga ni dia pergi ke Abdul Muttalib supaya Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib ni faham daripada keluarga nak supaya keluarga daripada Rasulullah ni meminang Khadijah dan Rasulullah pun nak maka akhirnya meminang dan meminang oleh Khadijah dan Rasulullah pun menikah dengan Siti Khadijah yang mana berumur Rasulullah 20 tahun dan Siti Khadijah umur 40 tahun. Jadi Rasulullah duduk di rumah ini umur 25 tahun. Ya. Ini tidak kita kawasan ini tak Rasulullah belum masuk Masjidil Haram. Dia pintu je, gerbang je. Nama dia Babu Salam. Mana Babu Salam tu? Bawah ni, turun bawah Babu Salam. Nah, itu Babu Salam yang mana Rasulullah kalau masuk ke Masjidil Haram dia akan lewat pintu ini. Okey, untuk cerita bagaimana Rasulullah lari apa? Hijrah. Keluar daripada rumah, ikut dia akan ceritakan. Pasal ni semua bas 2 kan? Bas 3 kan? Tidaknya ada gambar ya. Saya cerita itu panjang lagi ni. Untuk gambar kan. Bagaimana Rasulullah keluar dia pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Ya. Itu yang Rasulullah sembunyi di apa Jabal Tur. InsyaAllah sekarang kita ke milad Nabi. Masa cerita ni dia start. Kalau nak pergi pun dia tu perpustakaan. Bakar dan sembuh semuanya luka itu seakan-akan tak terjadi apa-apa. Itu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum Quraisy yang marah tadi ini mengiring pasukan pemburu untuk mengejar Nabi dan Sayyidina Abu Bakar sehingga akhirnya mereka berdiri di depan Gua Sur. Mereka berdiri di depan Gua Sur tempat Nabi bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar ni cemas Sayyidina Abu Bakar. Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara mereka melihat di bawah kakinya, maknanya kalau mereka yang berdiri ni dia tunduk, dua burung bertelur di situ. Kemudian adanya ranting pokok. Jadi mereka yang datang yang memburu Rasulullah, yang mengejar Rasulullah, mereka melihat seakan-akan tak mungkin ada orang yang masuk di dalam gua ni. Jadi kesan dia gua tu lama tak dimasuk oleh orang. Kerana kalau ada orang yang baru masuk, pastilah burung tu lari, ranting pokok ni patah, dan dalam keadaan hidup ataupun mati, maka upah dia 100 unta. Dia kejar Suraka ni. Tapi Allah SWT tetap melindungi Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah. Ketika sudah hampir lagi dekat, Suraka ni hampir dekat mengejar Rasulullah, dah nampak dah nak tangkap dah. Allah kirim, maknanya kuda tu ditelan pasal, jatuh lagi dia kejar, jatuh lagi dia. Sehingga diriwayatkan Suraka ni sampai di Islam dan dia membiarkan Rasulullah lari begitu sahaja. Maka akhirnya setelah perjalanan yang penuh ujian tadi, sampailah Rasulullah SAW di Quba dekat Madinah. Maka disambut dengan penuh cinta
oleh takbir cinta dan takbir. So ni lah apa, Gua Sur, gunung yang ada Gua Sur tu. So macam yelah, kita kasi tukar masa kan. Kalau ada banyak masa, aku pun nak try hiking kat situ, nak tengok macam mana Gua Sur. Tapi sebab tak ada masa, berapa hari je umrah ni, 9 hari je. So tengok je daripada jauh. Kita nak cepat. Kita dah lambat dari tadi. Banyak abu. Kawasan sekarang dia dah lebih rapi. Kalau dulu orang kena guna kemah-kemah yang biasa, tapi sekarang kerajaan Saudi cadangan 20-30 dia cadang akan bangun hotel-hotel di sini. Jadi dah tak ada kemah-kemah lagi dah. Dia akan bangun sistem apartmen ataupun seperti hotel, semua duduk di hotel. Ini kemah ni. Nampak kosong kan? Ini kemah. Jemaah Malaysia dia agak belakang ujung, dia jauh dengan Jabal Rahmah. Itu kawasan ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dia tak jauh. Ini permulaannya, ini depan ni permulaan kita masuk Arafah. Kita dapat rasakan lah di mana nak pergi. Kadang-kadang kat kawasan nampak tak sebelah kanan ada menara-menara masjid tu? Nampak ya? Itulah masjid, dinamakan Masjid Numair. Masjid Numair ni satu-satunya masjid untuk di Arafah yang kalau kita tengok di TV kan, ada khutbah Arafah daripada orang Arab yang khutbah, maka di kawasan masjid itu boleh menampung 60,000 jemaah. Dan hanya digunakan sebesar-besar itu, masjid hanya digunakan 1 tahun sekali sahaja. Jadi masa wukuf di Arafah ni, semua setiap kemah ataupun setiap tempat dia ada yang khutbah masing-masing, lain-lain khutbah dia. Kalau tabung haji, mana orang-orang tabung haji akan khutbah di setiap KP mereka masing-masing. Ada yang khutbah. Okey, ni kawasan macam MRT dia. Ini kawasan MRT atau LRT lah, yang mana daripada sini ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina. Dan itu pun digunakan 1 tahun sekali. Itu dia jalankan, dia gerak, dia nampak. Ni kosong ni masa tak ada haji. Kalau ada musim haji, semua kemah ni. Kalau kita pergi selepas haji, umrah, kita boleh nampak semua ni. Dia belum bongkar lagi. Jarak daripada Arafah ke Musdalifah tu 60.
So now kita orang dah sampai ke Arafah. Tempat kalau haji kat sini dah akan bermalam kan. So nampak ni macam rangka-rangka kemah. So kat sini tempat yang bermalam tu kalau haji. So sekarang ni kita on the way ke Jabal Rahmah lah. So macam tujuan aku datang umrah ni sebab nak cari jodoh kan. Nak doa moga dapat jodoh. So yelah, tak semestinya berdoa dekat Jabal Rahmah je, dekat Kaabah lagi makbul lah, sebab dia tempat mustajab doa. Jabal Rahmah ni just nak ambil ibrah je pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tapi kita usahalah kan datang sini nak doa moga-moga jumpa jodoh yang baik, yang berkenan di hati. Tapi itulah, sekarang ni dah berapa bulan masa aku edit video ni, masih belum jumpa jodoh lagi. So sad. So disebabkan rushing and kesetukan masa juga, sebab lepas ni kita nak buat umrah yang kedua. So tak sempat juga nak naik Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tu aku tengok tak tinggi pun, dia lebih kurang Jabal Rumah punya tinggi je, yang masa vlog Madinah tu. Kalau korang tak tahu atau korang tak tengok lagi, korang boleh tengok vlog Madinah macam mana tinggi Jabal Rumah tu. So aku rasa kalau aku diberi chance dalam masa 30 minit sempat je aku sampai dekat atas Jabal Rahmah tu. Tapi nak macam mana, masa tak ada kan. So dapat je lah bergambar dekat depan, dekat bahagian sini je, dekat nampaklah latar belakang Jabal Rahmah tu. Tak apalah, mungkin tak ada rezeki. Next umrah mungkin ada rezeki aku nak hike ke atas. Sebab dalam umrah kali ni aku tak dapat naik Jabal Rahmah, dan aku tak sempat juga, tak dapat juga nak hiking Jabal Nur, which is tempat Gua Hira. So agak sedih lah, sebab aku dah exercise. Aku ada berharap jugalah nak naik Gua Hira tu kan. Tapi tak ada rezeki nak macam mana. Inilah tempat wukufnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah wukuf di bawah sini. Dan ini jadi perkumpulan jemaah haji. Walaupun kemah kita Malaysia atau Nusantara jauh daripada sini, itu ujung tu dah dekat akhir nak keluar daripada Arafah. Jadi sini. Dan yang kedua, dinamakan Jabal Rahmah, artinya Jabal kasih sayang. Ketika Allah SWT menurunkan Nabi Adam, kerana dosanya Nabi Adam memakan buah berli, kan? Kemudian Allah turunkan Nabi Adam ini. Ada riwayat Nabi Adam dia mengatakan di Jabal Sofa. Kemudian Siti Hawa diturunkan di pesisir Jeddah, Laut Merah. Kemudian dalam pencarian, ulama mengatakan hampir 40 tahun berjumpa di sini. Jadi Siti Hawa dengan Nabi Adam jumpa, maka sini Jabal Rahmah pertemuan. Jadi ada orang nak minta jodoh ke apa kan. Sebenarnya doa ni mana-mana pun boleh. Cuma nak ambil kata orang hikmah dia, ataupun disetapkan Jabal ni tempat perjumpaan. Dan di sini juga dimustajabkannya doa sebab Rasulullah wukuf di sini. Dan Rasulullah membaca khutbah al-wada'. Maka Rasulullah mengatakan la'allakum la'alli la'atqakum min yawmin hadha, kata Rasulullah. Mungkin, kata Rasulullah, ini adalah tahun terakhir kita berjumpa pada 10 Zulhijjah. Dan Rasulullah jatuh sakit pada bulan Safar. Pada Safar mulai sakitnya Rasulullah, dan itu kemudian meninggalnya Rasulullah di Rabiul Awal. Jadi di sinilah maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi orang yang tak wukuf, tak duduk di kawasan Arafah. Arafah ni luas dia lebih kurang 25 km luas. Tadi kita ada lalu namanya Masjid Numair. Masjid Numair ni dia boleh menampung
menampung lebih 60,000 dan masjid ni hanya digunakan 1 tahun sekali sahaja. Dan kawasan ini semua kemah-kemah semua kan. Itu pun hanya setahun sekali, hanya hospital pun setahun sekali. Dan cadangan Masjid Saudi Arabia akan membina seperti hotel. Jadi tak ada kemah lagi, hotel-hotel nanti di sini. Ataupun di kawasan Mina pun dia akan bangun hotel. Jadi apa Masa dia repair, kita datang sini, setidaknya bagi yang tak pernah pergi haji, mereka dapat merasakan bagaimana susahnya haji itu. Kita yang berjalan ni baru 800 meter kan, pun dah rasa nak terjabut kaki tu dengan umrah ni. Jemaah haji daripada Arafah nak ke Musdalifah itu 6 kilometer, 6 kilo. Jemaah kalau musim haji mereka lebih memilih jalan kaki daripada naik bas, kerana naik bas akan lama. Daripada Musdalifah ke Mina lebih daripada 5 kilo. Itu pun orang lebih memilih jalan kaki. Saya haji 2011, saya di Musdalifah pukul 3 pagi. Saya sampai di Mina, bukan Mina, di luar Mina, pukul 8 pagi. Bayangkan berapa jam perjalanan 5 kilo kan? Berapa tu? Dia sampai berapa jam tu? 4-5 jam boleh sampai Kelantan dah KL. Allahu Akbar, sejuk. Itu jauh dia. Dan kemah daripada Arafah di Mina nak melontar, kalau yang tabung haji punya, pergi balik 10 kilo. Pergi balik tu 10 kilo. Memang banyak perjalanan. Setidaknya kita doa kepada Allah SWT, semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Bagi mereka yang tak pernah menjadi tetamu Allah di haji, insya-Allah akan disebutkan umrah ni haji kecil. Setidaknya kita ada gambaran seperti ini haji. InsyaAllah Allah terima kita menjadi tetamunya nak haji. Untuk yang tak nak jodoh, minta jodoh. Bagi yang dah ada jodoh, semoga Allah kekalkan cinta dalam keadaan ini. Bagi yang dijodoh, minta bagaimana yang berjodoh ini dapat membimbing kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahkan Nabi Musa pun dan umatnya pernah datang sini untuk berhaji. Bab haji ini adalah syariatnya Nabi Ibrahim AS. Dia Masjid Khaf. Ulama mengatakan ada 80 Nabi. Di antaranya Rasulullah SAW pun solat di kawasan ini. Ini itu tempat melontar. Di kawasan orang akan dipadati orang, hari-hari orang akan melontar. Ini kalau orang yang dapat kawasan kemah di sini, ini harga dia mahal. Kita tak, kita agak ujung sana, jauh lagi sikit. Kadang dia hampir nak keluar Mina. Kemudian kalau kita nampak bangunan macam hotel tu, itu untuk keluarga-keluarga diraja ataupun yang dapat jemputan khas daripada kerajaan Saudi, ada orang akan duduk di sini. Ataupun izdilat yang berarti mendekat. Maknanya setelah mendekat kepada Allah di Arafah, jemaah kini mendekat kembali dengan ketenangan hati dan zikir. Kemudian tanda ketaatan dan disiplin. Bermalam di Muzdalifah menunjukkan ketaatan total kepada perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW, walaupun hanya bermalam di padang pasir yang terbuka. Terdapat Gua Hira, di mana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, ataupun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sekarang dah senang ya, ada jalan untuk naik ke atas. Kalau tak, dulu kita mendaki. Jadi kita nampak gunung tu yang paling tinggi sekali. Setelah itu turun lagi ke bawah. Jadi Gua Hira tu bukan di atas gunung, dia turun lagi bawah sikit. Lebih kurang kita turun dalam 5 meter lebih. Jadi ini kita nampak ada orang naik yang panas. Kalau dulu naik macam bentuk tangga je. Terus sekarang dah termasuk kerajaan Saudi menjadikan ini tempat pusat pelancongan. Dan Jabal Nur ni, ataupun di sebelahnya gunung yang bercahaya. Mungkin kerana apa? Cahaya kenabian pernah ada di sini. Jadi kalau kita pergi malam-malam, nampak antara bukit-bukit ini lebih bercahaya. Nampak cahaya ni. Bukan pancaran cahaya kerana
ulama mengatakan nur nubuwah, cahaya kenabian, kerana malaikat Jibril turun di situ. Yang mana Gua Hira ni inilah Masjid Jin di mana Rasulullah SAW berdakwah kepada jin. Dekat-dekat sini juga ada makam Siti Khadijah lah dan anak-anak baginda. So ni aku dah start umrah kedua. Tadi aku tak tunjuk video niat ihram kan. Okay, so ihram dah settle dekat mana dah. Lepas tu ni kita orang buat umrah kedua. Sekarang tengah tawaf lah ni, 7 pusingan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لا الله أكبر. Bizde yapabilir biraz kabı boşluk var. Kabı boş. Şuradan sen. Kabı da bakalım. Boşuna bir dokun. أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز في الجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربي زدني علما وألحقني بالصالحين.
Lepas settle tawaf, sebelum sa'i kita dapat diberi peluang untuk solat asar di depan Kaabah. So inilah rasa dia, suasana solat di depan Kaabah. So selama ni aku tengok Kaabah dekat tempat sujud je kan, dekat dalam sejadah. Finally aku dapat tengok Kaabah depan-depan. Dan bila korang solat depan Kaabah, korang digalakkan tengok. Maksudnya kalau Kaabah tu kat depan, korang pandang depan macam ni lah, pandang depan macam ni, daripada instead of pandang tempat sujud. So ni kali pertama lah aku rasa macam aku solat, aku pandang depan tengok Kaabah kan. So rasa macam, tak tahu nak gambarkan, dia macam rasa macam teruja. And dia rasa macam tak tahu lah, macam mimpi jadi kenyataan. Lepas solat asar sambung sa'i. Layal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alani minal rasyidin. Warham wa'fu kama ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-ahad innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-ahad al-akram. Allahumma akhtim bil khairat ajalana wa haqqik bi fadlika amalana wa sahil bi bulughi ridaka subulana wa hasbin bi jami'il ahwali a'malana ya munqidhal gharqa ya shahida kulli najwa ya munjil halqa ya muntaha kulli shakwa ya qadim al-ihsan ya daim al-ma'ruf ya man la ghina bi shay'in anhu. Inna safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita wa i'tamara la junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. So aku sajalah usah-usah kedai sekitar dekat Masjidil Haram ni kan. Aku pelik kenapa banyak sangat Indomie. Kenapa tak ada barang-barang Malaysia? Kenapa tak ada Maggi Malaysia kan? Maggi Malaysia semua tak sedap ke? Maggi Korea ada, Maggi Indon ada, tapi Malaysia punya produk tak ada. Tu aku pelik kenapa. Malaysia kan bukan negara halal dunia ke? Tapi satu produk pun tak ada kat kedai runcit ni. Pelik aku. With it? Oh, egg 3 riyal. और सादा पराठा हमने white पराठा 1 रियाल. Oh, 3 riyal. Okay.
So hari ni itinerary kita orang adalah melawat Taif. Okay, Taif ni adalah tempat di mana Nabi hijrah sebelum ke Madinah. Bukan hijrah, Nabi cuba membawa risalah agama ni ke keluar daripada Mekah lah. So antara yang cuba bawa adalah ke Taif. So Taif ni tempat bila Nabi cuba nak bawa Islam ni keluar, tiba-tiba orang kat sini tak sambut lah seruan baginda. So dia hasut budak-budak kat situ, instead of sambut, baling batu, baling apa semua, hina Rasulullah kan. So Rasulullah pun balik dengan keadaan yang sedih, darah sampai penuh kepada terumpah baginda, sampai malaikat kepada Nabi mencampakkan buah kurma kepada mereka. Tapi Nabi cakap tak apa. Kalau bukan daripada mereka, mungkin anak cucu mereka akan beriman kepada Allah. So itulah antara kisah baginda di Taif ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa Perak Nanda kawasan. Yes. Kenapa kat Indonesia ni mana-mana ada Indomie, Maggi Malaysia tak ada pun. Ha? So sekarang kita tengah melawat kilang ros lah. Kat sini ada banyak perfume lah kat sini. Perfume perfume lah. Sebab kat sini kilang ros kan. So israp minyak ros. So kalau korang nak beli perfume, boleh lah beli kat sini. So kawasan ni dia agak sejuk sikit lah, nyaman sikit lah, sebab kat sini lembah kan. Antara tempat yang subur lah dekat kawasan-kawasan padang pasir Hijaz ni. So nyaman sikit lah dekat sini. So macam ni adalah 2 hari terakhir, hari kedua terakhir sebelum kita balik. So kat sini lah kita orang disuruh untuk beli semualah oleh-oleh apa semua, souvenir beli sekarang. Sebab apa? Sebab esok kita dah tawaf wada'. So bila tawaf wada' ni tak digalakkan ambil gambar selepas tawaf wada', and then tak boleh beli apa-apa selepas tawaf wada'. Sebab nanti kalau kita beli apa-apa, kalau makan tak apalah, tapi kalau korang nak berlambat-lambat beli souvenir apa semua lepas ni, so nanti tawaf wada' korang boleh dikira batal, dan korang kena buat balik tawaf wada' tu. So bayangkan kalau korang buat tawaf wada', kalau korang sihat tak apa. Saya cuba kalau korang bawa naik wheelchair, korang tawaf bayar 100 rial, 200 rial, lepas tu korang pergi beli souvenir, korang kena buat balik tawaf wada' tu, bayar lagi 200 rial. So kan dah sakit. So sebab tu kalau korang esok tawaf wada', sebelum tawaf wada' tu beli siap-siap barang apa semua souvenir. Habiskan duit korang kalau korang habiskan. Kalau tak, beli je apa yang perlu, and then
Lepas tawaf wada tu dah tak boleh beli dah. Okay, so ni destinasi terakhir untuk hari ni adalah di Masjid Qanun Manazil. Okay, so kalau korang nak buat umrah kali ketiga, kat sini lah korang berniat ihram. Qanun Manazil ni mikot di mana kalau kita naik flight daripada Malaysia, so kalau kita lalu area sini, kat sini lah kita akan niat ihram daripada atas flight sana. Sebab dia daripada rukun Hajar Aswad kan. Okey lah guys, so sekarang ni pun nak buat tawaf wada, which is tawaf perpisahan. And then lepas tawaf wada ni kita akan bergerak balik ke Malaysia. And then by the time after this tawaf, dah tak ada footage lagi dah after this. Sebab yelah, lepas tawaf wada tak digalakkan untuk mengambil gambar atau video lah, sebab kena berasa sedih untuk meninggalkan Mekah atau Masjidil Haram. So so memang tak digalakkan lah untuk ambil footage apa-apa ke. So that's why ni adalah macam last footage. So sebelum saya akhiri video kali ni, okay, thanks guys for watching this video. And then doakan mungkin saya dapat kembali lagi ke Tanah Haram ni in future. And then doakan saya jumpa jodoh, doakan saya dimurahkan rezeki, and then kejaya yang stabil, and then doakan saya jadi kaya juga, and doakan YouTube saya berjaya dapat monetize lah lepas ni, view pun naik. So thanks lah for support, and then don't forget to like, share and subscribe. And then kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Bye.